Proton X90. Berapa income yang selesa kalau nak pakai kereta ni? Jom kita kira. Model flagship harga RM152,800. Down payment 10%, RM15,280. Engine 1.5 jadi road tax RM120. Insurans kalau kosong NCD setahun RM4,252. Total upfront yang kena ready adalah RM20,172. Kira financing untuk 7 tahun. Sebulan jatuh RM1,935. Total untuk yearly installment adalah RM23,220. Kita kira yearly expenses pula. Insurans RM4,252, road tax RM120, service ready RM1,100. Wear and tear kita preparekan RM2,000 reserve. Yearly expenses adalah RM7,472. Bukan yearly expenses dengan yearly installment. Jumlahnya adalah RM30,692. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan lebih kurang RM2,558. Berapa income yang selesa? Let's say nak spend 30% daripada gaji, total income bersih yang kena ada adalah RM4,527. Kalau nak spend 20% pula, total income bersih yang kena ada RM12,790. Jadi sebenarnya ini adalah kemahuan ataupun keperluan. Cuba korang komen.